Assalamualaikum guys, kembali lagi. Masih lagi kita berada di sesi unpacking 5 pack Ultraman Booster Pack. So remaining kita ada 2 Triple S. Karakter apakah yang kita bakal dapat nanti? AP kita dah ada. So Triple SP pula InsyaAllah ada. Okay, kalau ada rezeki adalah dapat. Okay, first pack kita 1, 2, 3, 4. Letak di bahagian tepi. Sorry, letak di bahagian depan. Okay, ikat Ultraman Gaia, Ultraman Arc kat searcher. Okay, Blazer, efek biasa. Dan okay, kita dapat singkat terbaru untuk Ultraman Zero. Okay, bagus. Kat biasa. Okay, singkat untuk Ultraman. Okay, kita dapat Zeton Double R. Okay, nice. So saya dah boleh buat untuk deck Zeton ni. Maklumlah Zeton ni adalah raksasa pertama yang mengalahkan Ultraman. Okay, second pack. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, apakah kita letakkan di bahagian depan? Okay, cat biasa. Okay, Ultraman Rosso. Okay, tak ada apa yang best. Okay, Arc kat searcher. Okay, Agul, efek biasa. Tapi level 2 bagus lah. Okay, kita ada singkat untuk Ultraman Arc. Okay, kita dah dapat. Okay, kita skip bahagian ni. And itu dia, kita ada singkat terbaru, A Winning Shot. Okay, fokuskan kepada Ultraman Dyna. Dan kad R biasa untuk Gaia dan juga musuh ketat episod akhir Ultraman 3 Gatanator. Okay, kad biasa. Okay, next pack. Okay, pack yang ketiga ni masih lagi tiada Double R, Triple R. Okay, okay, 4 kad letakkan bahagian depan. Bismillah. Okay, kad biasa. Okay, not bad. Ultraman Dyna, Agul. Okay, itu dia. Siapakah itu? Isaac. Okay, itu dia. Singkat Resurrection of Agul dan Ultraman Zero dan juga Zamsha. The Space Swordman. Okay, baguslah. So far kita dah buat deck untuk Ultraman Zero ni. Ultraman Zero ni banyak sangat kad dia. Sebab apa? Dia lah anak emas kepada Suburaya. Mana-mana series dia mesti ada. Lagilah dekat kad ni pun mana-mana pack dia akan ada. Muka dia memang confirm ada. Tak ada dia memang tak sah. Okay, 4 kad kita letakkan di bahagian depan. Dan kad biasa. Okay, Ultraman Blue support card. Okay, Ultraman Agul biasa. Isaac. Okay, raksasa dalam series Gaia. Okay, dan itu dia Assault Master. Okay, dah ada singkat ni. Okay, Double R. Seterusnya Ultraman Blue. Efeknya adalah efek support untuk Ultraman Rosso dan juga Blue. Okay, kembar ni memang terbaik guys. Okay, bagus. Double R. Last pack guys. Menantikan Double S. Triple S. Kita letakkan di bahagian depan. Okay, Ultraman Zero, Ultraman Arc, Blazer. What we have to protect singkat. Okay, kita skip. A Winning Shot tadi dah dapat. Dan Double R seterusnya untuk Ultraman Gaia. Okay, singkat searcher guys. Dan itu saja kita punya unpacking. Kita dapat 3 Double R, Gaia, Blue dan juga Zeton. Terbaik guys. Okay,
terbaik.